Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah ini benar-benar penamat mengecewakan buat Johor Darul Takzim? Atau sebenarnya satu petanda bahawa JDT kini semakin hampir menembusi kelompok elit sebenar Asia? Bagaimana pasukan dari Malaysia mampu memberi tentangan sengit kepada kelab gergasi Arab Saudi yang dibarisi bintang antarabangsa? Dan adakah kekalahan ini sebenarnya lebih bermakna daripada kemenangan dalam konteks pembangunan bola sepak negara? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Menurut laporan perlawanan, Johor Darul Takzim tersingkir daripada saingan suku akhir Liga Juara-Juara FC Elite selepas tewas 1-2 kepada Al-Ahli. Namun, walaupun keputusan akhir tidak memihak kepada Harimau Selatan, ramai pemerhati bola sepak melihat perlawanan ini sebagai bukti jelas bahawa JDT bukan lagi sekadar jaguh tempatan. Mereka kini benar-benar mampu bersaing di pentas tertinggi Asia. Apa yang paling mencuri perhatian ialah keberanian JDT untuk bermain terbuka dan tidak hanya bertahan sepanjang perlawanan. Menentang sebuah pasukan yang memiliki kualiti pemain bertaraf dunia, JDT tetap cuba menekan, mengawal tempoh dan mencari ruang untuk menyerang. Ini menunjukkan perubahan mentaliti yang sangat besar dalam DNA pasukan daripada sekadar mahu bertahan kepada mahu bersaing untuk menang. Secara taktikal, JDT menunjukkan disiplin yang sangat baik terutama di bahagian tengah. Mereka berjaya mematahkan beberapa gerakan awal Al-Ahli dan memaksa lawan bekerja keras untuk setiap peluang. Walaupun akhirnya tewas, jurang kualiti yang memisahkan kedua-dua pasukan jelas tidak sebesar seperti yang ramai jangkakan sebelum sepak mula. Hakikatnya, apabila sebuah kelab Malaysia mampu membuat pasukan elit Asia Barat berhempas pulas selama 90 minit untuk mendapatkan kemenangan, itu sendiri sudah menjadi indikator tahap sebenar kemajuan kelab tersebut. Beberapa tahun lalu, kekalahan besar mungkin dijangka dalam perlawanan seperti ini. Tetapi kini, JDT kalah dengan maruah dan itu satu perubahan naratif yang besar. Namun begitu, kekalahan ini juga mendedahkan satu realiti penting. Untuk benar-benar menjuarai Asia, JDT masih memerlukan peningkatan dari segi depth squad, pengalaman permainan tekanan tinggi serta ketajaman di final third. Dalam perlawanan elit seperti ini, setiap peluang kecil perlu diterjemahkan menjadi gol dan setiap kesilapan kecil akan dihukum. Apa yang boleh dipelajari JDT daripada kekalahan ini? Pertama, mereka perlu memperkukuh lagi skuad dengan pemain yang benar-benar mampu mengubah permainan di pentas tertinggi. Kedua, pengalaman bermain menentang lawan seperti Al-Ahli perlu dijadikan standard baru, bukan sekadar pencapaian luar biasa. Jika mahu menjadi juara Asia, JDT perlu melihat perlawanan seperti ini sebagai benchmark, bukan sebagai kemuncak. Dalam perlawanan elit seperti ini, setiap peluang kecil perlu diterjemahkan menjadi gol dan setiap kesilapan kecil akan dihukum. Apa yang boleh dipelajari JDT daripada kekalahan ini? Pertama, mereka perlu memperkukuh lagi skuad dengan pemain yang benar-benar mampu mengubah permainan di pentas tertinggi. Kedua, pengalaman bermain menentang lawan seperti Al-Ahli perlu dijadikan standard baru, bukan sekadar pencapaian luar biasa. Jika mahu menjadi juara Asia, JDT perlu melihat perlawanan seperti ini sebagai benchmark, bukan sebagai kemuncak. Dari sudut lebih besar, pencapaian JDT ini juga memberi impak positif kepada bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Apabila kelab tempatan mampu bersaing dengan nama besar Asia, persepsi terhadap Liga Malaysia turut meningkat.
Ia membuka mata pemain, penyokong dan pelabur bahawa standard bola sepak tempatan sedang bergerak ke arah yang lebih profesional. Namun, persoalan paling besar sekarang ialah bolehkah JDT menggunakan kekalahan ini sebagai batu loncatan? Banyak pasukan hebat dunia dibina melalui kegagalan di pentas besar sebelum akhirnya menjadi juara. Jika JDT mampu belajar, menilai dan menambah baik daripada kekalahan ini, maka ACLE musim depan mungkin menjadi cerita yang sangat berbeza. Kerana kadangkala kekalahan yang paling bernilai bukanlah kekalahan yang memalukan, tetapi kekalahan yang membuktikan anda sudah hampir tiba ke tahap tertinggi. JDT mungkin tersingkir, tetapi mereka tidak tumbang sebagai pasukan kecil. Mereka tumbang sebagai pencabar yang mula dihormati. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah anda melihat kekalahan ini sebagai kegagalan atau bukti JDT kini benar-benar setanding dengan elit Asia? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.